Alamak, temperature naik. So ni customer punya forklift. Time driver pakai, dia dah notice bahawa temperature dah naik sampai maksimum. Ni maksudnya forklift dah overheat. Bila dia panggil kita, kita suruh parking forklift dan technician akan pergi untuk buat diagnosis. Technician kita mainly dia akan diagnose sistem radiator ni lah. Bila dia check paras air radiator, air dah kurang. Time dia check radiator hose ataupun yang barang-barang lain tu semua nampak okey. Last kali dia check water pump. Kalau tengok sini ni nama dia water pump. Dia punya location dekat sini, kat belakang enjin. Bila technician check water pump, inilah water pump lama dia. Ada dua kerosakan. So yang nombor satu, bearing ni dah jam. Dan nombor dua, tengok sana, kat tepas ni dah rosak. Ini yang menyebabkan water leakage. Function water pump secara basic dia punya tugas adalah untuk circulate air daripada engine block ke radiator. Okey, biasanya dia akan circulate air dengan coolant lah. Sebab dia buat ni adalah untuk make sure temperature engine tu adalah pada paras yang bagus ataupun paras yang optimal. Bila water pump dah jam, air tak circulate. So bila air tak circulate, air yang panas ni dia takun dekat engine, dekat block sini. Ini yang menyebabkan engine overheat. So kita pun recommend dengan customer untuk tukar satu set water pump yang baru. Lepas dah tukar dan testing, semua pun dah settle.